ayam black pepper. Halo guys, assalamualaikum, selamat berpuasa. Oke, hari ini saya nak share resepi ayam black pepper. Ini memang padu nih, versi kedai tom yum. Oke, jom tengok bahan-bahan. Bahan-bahan pertama sekali kita kena ada ayam. Ayam kita dah bersih, dah cuci, dah potong iris. Oke, kemudian kat sini bahan dia simple je. Ada bawang holland kita potong, kemudian daun sop, bawang putih, cili padi, cili merah. Simple je bahan-bahan. Sekarang jom masak. Nih ayam ni kita goreng dulu. Ni untuk berbuka puasa ni ya. Okey. Bawang putih ni lebih kurang 4-5 ulas. Okey. Kemudian kita tumis. Bawang holland, cili merah. Ke dalam. Kita perasa sini. Kita perasakan dengan apa? Sedikit aji, gula. Kemudian ni sos tiram 2 sudu. Kemudian nih kicap sotong. Sotong ni lebih kurang dalam 2 sudu juga. Okey. Ke dalam. Kemudian lada hitam. Nih. Lada hitam 1, 2. Kita kacau-kacau. Okey. Dan setelah macam ni baru kita masukkan apa? Daun sup. Daun sup. Daun sup lah. Kemudian baru kita kacau-kacau lagi. Kemudian kita buka api. Ayam black pepper guys. Memang simple, memang sedap. Okay. Dia tak berapa banyak kuah. Oke guys, inilah dia. Tengok. Ayam black pepper. Ini untuk berbuka puasa Bau dia. Sedap bau dia. Memang betul-betul sedap. Bau black pepper. Okay guys, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe dan selamat berbuka puasa. Bye bye. Assalamualaikum.